Jam hampir 12.45 tengah malam yang ketika Amir memandu seorang diri di lebuh raya Karak dalam keadaan jalan yang sunyi, hanya bunyi enjin kereta dan desiran angin yang menampar cermin sisi kereta dia. Dia baru saja balik dari menghantar barang dari Kuantan dan dia dapat rasakan perjalanan balik dia terasa lebih panjang daripada perjalanan biasa. Di kiri kanan jalan pula, hutan gelap yang memanjang seolah-olah hanya tak ada penghujung dan kabus tebal pula mulai turun sehingga memalapkan cahaya lampu hadapan kereta dia. Tiba-tiba, radio kereta dia berdesis. Dia hilang siaran. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu frekuensi radio dia. Amir cuba menukar saluran. Tetapi setiap kali dia menukar satu saluran ke channel lain, akan terdengar seperti suara orang yang sedang berbisik perlahan. Dan selang beberapa minit kemudian, dia ternampak sesuatu di tepi jalan. Seorang kanak-kanak lelaki berdiri kaku sambil memegang sebuah basikal kecil. Rambut dia kusut, bajunya kotor seperti diseret di tanah. Yang pelik dia, budak itu tidak bergerak langsung. Dia berdiri tegak, seolah-olah seperti patung. Amir memperlahankan kereta dia. Naluri manusia yang membuatkan dia ingin membantu budak itu. Tetapi dari segi naluri lain, iaitu naluri yang lebih dalam, itu yang berbisik kepadanya untuk dia teruskan pemanduan tanpa berhenti. Dan ketika keretanya menghampiri, dia ternampak budak itu mengangkat mukanya perlahan-lahan. Dan Amir melihatnya. Mata budak itu hitam pekat tanpa anak mata. Amir menjadi panik. Dia terus menekan minyak sekuatnya hinggalah keretanya memecut laju. Nafas dia tersekat-sekat dan tangan dia menggigil memegang steering. Namun, beberapa meter di hadapan dia, dia ternampak seorang wanita berpakaian putih lusuh, berambut panjang, menutup muka, muncul betul-betul di tengah jalan. Amir terus menekan brek tayar dia sehingga meleret. Tetapi tubuh wanita itu tidak pun bergerak walau sedikit, walaupun dia hampir-hampir dilanggar oleh kereta. Sebelum kereta itu sempat berhenti sepenuhnya, wanita itu perlahan-lahan dia menoleh ke arah Amir. Rambut dia panjang, yang panjang itu masih menutup wajah. Tapi Amir, dia dapat merasakan yang dia sedang diperhatikan. Dan lampu keretanya pula berkelip lebih kurang 2 kali begitu. Dan ketika itu jugalah wanita itu hilang sepertinya asap yang disapu angin. Dia terbang hilang gaib macam gitu saja. Amir tak fikir panjang. Amir terus memandu tanpa menoleh lagi ke belakang dan menembusi kabus malam dengan jantung dia yang berdegup laju. Dia hanya berhenti setelah dia tiba dekat R&R yang pertama yang terletak hampir 20 km dari tempat kejadian. Dan sampai di R&R, di situ seorang pakcik peniaga yang sedang mengemas warung menegur dia. Ucat semacam, lalu kawasan depan sana ke? Amir mengangguk mendengar pertanyaan pakcik itu. Dan pakcik itu hanya menghela nafas. Itu jalan memang selalu ada yang melambai, kadang-kadang meminta tolong. Ada budak dengan basikal dia. Sejak kemelangan yang lama dulu, kalau kau nampak, jangan pernah kau berhenti. Mendengarkan kata-kata pakcik itu, Amir terkedu. Seluruh bulu roma di tubuhnya secara tiba-tiba naik meremang. Dan pakcik itu terus menyambung lagi. Dek, kalau kau nampak,
dia lambaikan tangan, kau jangan balas. Dan kalau dia pandang kau pula, kau jangan pandang balik dan tidak ikut kau balik. Itu kata pakcik itu. Malam itu, selepas mendengar kata-kata dari pakcik itu, Amir meneruskan perjalanan dia dengan hati dan perasaan yang masih berdebar-debar. Dan sehinggalah ke hari ini, dia masih bersumpah bahawa apa yang dia lihat di Jalan Karak itu bukanlah manusia.